Ini manual mode. Korang berani tak try mode ni lepas ni? Hai, Assalamualaikum. Okay guys, kalau korang baru beli kamera dan masih bela dengan function dalam kamera, ISO, aperture, shutter speed, jangan risau. Dalam video ni aku ada explain benda ni satu-satu dalam bahasa yang paling mudah untuk korang faham. So stay tune sebab ni adalah benda basic yang korang kena mahir untuk naikkan level gambar korang. By the way, kat ujung video aku dah share bonus tips untuk korang. Jom. Okay, kita mula dengan ISO. ISO ni adalah tahap sensitivity sensor kamera terhadap cahaya. Cara mudahnya, kalau ISO rendah seperti ISO 100, gambar akan jadi lebih gelap tapi kualiti image akan jadi lebih baik. Kalau ISO tinggi seperti ISO 1600 atau 3200, gambar akan jadi lebih cerah tetapi risikonya gambar akan muncul noise ataupun grain. ISO ni paling berguna bila korang shoot dalam keadaan low light seperti bilik gelap ataupun waktu malam. Tapi ingat, jangan push ISO tu terlalu tinggi sangat tanpa sebab grain boleh merosakkan detail gambar. Contoh kalau korang nak shoot outdoor ataupun siang hari, ISO 100 atau 200 pun sudah mencukupi. Kalau korang shoot indoor pula ataupun waktu malam, korang bolehlah nak naikkan ISO seperti 800 ke atas. So korang gunalah ISO ni secara bijak supaya gambar jadi lebih cerah tanpa rosakkan kualiti gambar. Seterusnya kita sembang pasal aperture. Aperture ni merujuk kepada bukaan lens dan diukur dengan menggunakan f-stop seperti f1.8, f2.8, f8 dan macam-macam lah. Kalau f-stop kecil seperti f1.8, bukaan lens akan jadi lebih besar. So cahaya akan masuk lebih banyak dan gambar akan jadi lebih cerah. Kalau f-stop tinggi pula seperti f11, bukaan lens tu akan kecil, so cahaya kurang masuk dan gambar akan jadi lebih gelap. Selain kecerahan, aperture ni juga boleh mengawal depth of field. Kalau korang nak dapat background blur yang cantik ataupun orang panggil bokeh, korang boleh set kepada bukaan lens yang besar seperti f1.8. Tapi kalau korang nak semua saja dalam gambar tu sharp, contohnya seperti shoot landscape, korang boleh guna bukaan lens kecil seperti f8 ataupun f11. Last, kita ada shutter speed. Shutter speed ni mengawal berapa lama shutter kamera terbuka untuk tangkap cahaya. Kalau shutter speed ni cepat, contohnya 1/1000 second, shutter ni buka dengan sekejap je. So, cahaya masuk pun kurang, gambar akan jadi lebih gelap. Kalau shutter speed perlahan, contoh 1/10 second ataupun 5 second, shutter kamera tu buka dengan lama. So, cahaya masuk pun banyak dan gambar akan menjadi lebih cerah. Shutter speed juga boleh mengawal pergerakan dalam gambar. Kalau korang nak freeze action, gunalah shutter speed cepat. Contohnya sport ataupun wildlife photography. Kalau korang nak efek pergerakan, gunalah shutter speed perlahan. Contohnya korang nak shoot light trail. Tapi korang kena ingat, kalau korang guna shutter speed perlahan, korang kena gunakan tripod untuk shoot gambar supaya gambar tak goyang sebab tangan kita ni bukannya steady sangat pun. Jadi shutter speed ni bukan saja mengawal kecerahan, tapi ia juga boleh ikut kreativiti korang untuk hasilkan gambar tu. Okey, sekarang bonus point yang aku nak share. Ini sangat penting. Macam mana kita nak balancekan ISO, aperture, shutter speed untuk dapat gambar yang perfect? Ini orang panggil segitiga exposure. Semua ni saling bergantung each other. So kalau korang ubah satu, korang juga kena adjust yang lain. Key dia adalah practice. Cuba main-main dengan setting ni. Korang try lah tukar-tukar ISO, aperture, shutter speed ni waktu korang ambil gambar. Korang boleh tengok macam mana efek dia dekat gambar tu. Lepas korang dah biasa, korang pun boleh tahu dengan sendiri setting mana yang perlu ikut situasi gambar korang nak shoot tu. So sekarang korang dah tahu dah cara nak guna manual mode ni kan? Mana susah betul lah, senang je kan? Jangan biar kamera korang ni terus shoot auto mode je, rugi weh. Kalau korang nak belajar lebih lagi pasal editing, pasal tips-tips lain, korang boleh check out kat video sebelah ni. Okay guys, korang jangan lupa subscribe, komen kat bawah ni dan jangan lupa juga tekan like dan kita jumpa lain kali. Bye. Assalamualaikum.